Okey, jom kita selami satu dunia yang agak gila dan menakjubkan, iaitu dunia seni abstrak Amerika pasca perang. Untuk sesi penerangan kali ini, kita akan kembali ke satu era di mana bandar New York sedang merampas tahta seni dari Paris. Waktu ni perbincangan seni bukan sekadar sembang kosong sambil minum kopi tau. Ia adalah satu persaingan intelektual yang sangat sengit. Bayangkan dua pengkritik gegasi berdebat hebat, seolah-olah diorang ni sedang bertarung bermati-matian dekat dalam gelanggang tinju. Semata-mata nak tentukan apa sebenarnya jiwa seni moden. Sekarang, cuba bayangkan, pernah tak anda langkah masuk ke dalam sebuah muzium seni moden, berdiri tepat depan satu kanvas yang sangatlah besar, yang penuh dengan percikan kad berselerak, lepas tu anda terdetik dalam hati, apa benda ni? Ini karya agung ke atau anak saudara aku yang umur 5 tahun pun boleh buat macam ni? Kalau pernah, percayalah, anda memang tak keseorangan. Kekeliruan tu sangat nyata. Soalan yang sama inilah yang membelah dunia seni pada pertengahan abad ke-20. Dan jawapan yang pakar-pakar ni berikan pada waktu tu, secara harfiahnya, dah ubah cara kita tengok seni sampai ke hari ni. Okey, masuk pusingan 1, mendefinisikan abstrak. Mari kita tengok revolusi visual besar-besaran yang tercetus sejurus selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Selepas perang, dunia seni tiba berubah. Artis mendapati gaya lama dah tak relevan. Diorang dah tak berminat nak lukis potret orang kaya atau landscape yang cantik atau apa-apa objek yang kita boleh cam. Tumpuan diorang dah beralih. Macam yang artis Man Ray sebut melalui petikan ini, kekuatan sebenar lukisan sekarang terletak pada bahan fizikal tu sendiri. Artis tinggalkan subjek tradisional. Diorang tak nak lagi bercerita melalui lukisan. Sebaliknya, diorang mula kaji betul-betul tentang apa itu lukisan secara fizikal. Maknanya, tumpuan sekarang 100% pada warna, tekstur cat yang tebal dan permukaan kanvas yang rata tu sendiri. Jadi, bila seni dah jadi terlalu abstrak macam ni, orang awam perlukan seseorang untuk terangkannya, betul tak? Dekat sinilah munculnya dua tokoh gergasi kita, Clement Greenberg dan Harold Rosenberg. Pada tahun 40-an dan 50-an, diorang berdua ni ibarat suara keramat yang menulis untuk majalah-majalah intelektual terkenal. Masing-masing merenung bentuk seni baru yang liar ni dan mula bertarung untuk menuntut jiwanya. Dua-dua ada pengikut yang sangat taksub dan yang paling menarik, diorang bawa teori falsafah yang betul-betul bertentangan tentang apa yang buatkan lukisan abstrak tu bernilai. Pusingan 2, Greenberg dan bentuk tulen. Jom kita tengok pesaing pertama kita, Clement Greenberg, yang terkenal dengan pendekatannya yang sangat rasional dan ketat terhadap seni. Greenberg ni, dia adalah bapa kepada satu konsep yang dipanggil formalism. Dengar macam terma buku teks kan? Tapi mari kita mudahkan. Bagi Greenberg, bila anda tengok sebuah lukisan, anda sebenarnya cuma sedang tengok lapisan cat di atas permukaan kain kanvas yang rata. Itu je, titik. Ia terpisah sepenuhnya dari dunia nyata. Bagi dia, tak payahlah nak cari cerita sedih ke, emosi pelukis ke, atau mesej politik tersembunyi. Penilaian anda kena tertumpu 100% pada elemen visual, sejauh mana warna, garisan dan bentuk tu disusun di dalam bingkai tersebut. Dipendekkan cerita, Greenberg ni betul-betul percaya yang seni moden sedang bergerak dalam satu perarakan evolusi yang sangat logik menuju ke arah abstraksi yang tulen. Segala elemen bercerita atau apa yang dia panggil sebagai bahan sastra adalah satu ilusi yang patut dibuang jauh-jauh. Kenapa? Sebab kanvas tu sendiri sifatnya rata. Jadi kalau artis cuba lukis pemandangan yang nampak macam ada ruang 3 dimensi, bagi Greenberg itu adalah satu pembohongan visual. Seni moden mesti jujur dengan materialnya dan abstraksi adalah satu-satunya jalan untuk capai kejujuran tu. Sekarang kita masuk pusingan 3, Rosenberg dan Arena. Kalau Greenberg tadi ibarat saintis yang kaji physical cat, pesaing kedua kita, Harold Rosenberg pula, macam seorang ahli falsafah yang menyelami gejolak jiwa manusia. Pada tahun 1952, Rosenberg lontarkan satu terma yang menggoncang dunia seni, lukisan aksi atau action painting. Konsep ni memang luar biasa. Rosenberg kata, kanvas tu bukanlah tempat untuk tayang gambar. Sebaliknya, ia adalah sebuah arena. Cuba fikirkan, kanvas tu macam sebuah gelanggang perlawanan. Tindakan fizikal, peluh jantan, pergolakan psikologi artis masa dia menyapu atau merenjis cat tu, itulah seni yang sebenar. Lukisan yang tergantung dekat muzium tu, itu cuma bahan bukti atau kesan jejak yang tertinggal daripada perbuatan emosi tersebut. Ayat ni memang merumuskan segala-galanya. Untuk Rosenberg, keindahan warna dan garisan tradisional tu tak penting langsung berbanding perjuangan eksistensial artis tu sendiri. Kena ingat, masa ni adalah zaman pasca Perang Dunia Kedua. Tema kelangsungan hidup dan kebimbangan manusia memang sangat menebal. Artis dah tak duduk diam merancang lukisan dengan teliti, diorang betul-betul bertarung secara fizikal dengan kanvas, buat keputusan secara spontan dan luahkan segala kekacauan dalam kepala otak tu melalui aksi. Baiklah, pusingan 4, persaingan seni terulung. Perbezaan pandangan yang ekstrim ini akhirnya mengheret mereka ke kancah perseteruan yang sangat panas.
Cuba bayangkan pertemuan dua dunia yang memang mustahil nak bersatu. Dekat satu sudut kita ada formalisme rasional. Greenberg dengan pandangannya yang sejuk, mengira keseimbangan visual dan nak lukisan yang bebas dari sebarang emosi manusia. Di sudut lawan pula kita ada eksistensialisme subjektif. Rosenberg dengan pandangannya yang panas mendidih, di mana semuanya adalah tentang keadaan mental artis yang bergelora, yang bertindak ikut naluri atas kanvas. Ini bukan lagi setakat beza pendapat biasa tau, ini adalah pertemuan tentang apa makna kemanusiaan dalam seni itu sendiri. Ketegangan ni paling jelas bila kita tengok siapa artis yang diorang angkat sebagai wira. Greenberg pilih Jackson Pollock sebagai pelukis Amerika yang paling agung. Sebab apa? Sebab teknik titisan cat Pollock dari atas kanvas menghasilkan corak yang sekata, menolak ruang tiga dimensi. Dan bagi Greenberg, itulah kemuncak abstraksi tulen. Tapi Rosenberg, dia angkat William de Kooning. Karya de Kooning selalunya masih menampakkan figura manusia yang terherut, dilukis dengan sapuan berus yang sangat ganas. Bagi Rosenberg, karya de Kooning melaungkan kegelisahan, krisis dan mewakili aksi manusia yang berdarah dan hidup. Tak macam kesempurnaan teknikal Pollock yang bagi dia agak statik. Yang kelakarnya, dua-dua pengkritik ni memang tak berselindung langsung betapa diorang menyampah antara satu sama lain. Diorang melancarkan perang mulut secara terbuka dekat ruangan esei majalah-majalah berprestij. Greenberg tulis yang kalau kita fokus pada maksud jiwa, tu benda yang menggelikan. Siap tuduh Rosenberg bawa nama buruk pada penulis seni. Rosenberg pula tak nak kalah. Dia balas balik cakap obsesi Greenberg terhadap warna dan bentuk ni terlalu akademik dan cetek. Macam kerani yang cuma periksa teknikaliti buta tanpa faham nilai penderitaan jiwa seorang pelukis. Pedas kan? Okey, kita sampai ke penghujung. Pusingan 5, legasi moden yang berpanjangan. Walaupun diorang ni asyik bergaduh tak habis-habis, impak diorang pada sejarah seni sangatlah luar biasa. Bila kita sintesiskan pandangan diorang, kita akan nampak gambar yang lebih besar. Greenberg sumbangkan disiplin. Dia bagi seni moden kosakata yang rasional supaya ahli sejarah boleh kaji karya secara formal dan akademik. Tapi legasi Rosenberg mungkin lebih mengejutkan. Konsep dia bahawa seni itu adalah satu peristiwa atau tindakan secara tak langsung melahirkan generasi artis baru. Tokoh macam Alan Capro ambil idea ni dan cipta pergerakan happenings pada tahun 60-an, di mana perbuatan melukis depan penonton tu lebih penting dari lukisan tu sendiri. Ya, Rosenberg secara tak sedar telah meletakkan asas kepada performance art atau seni persembahan yang wujud hari ini. Jadi, ini bawa kita kembali kepada anda. Nanti, pada kali seterusnya anda jejakkan kaki ke dalam muzium dan mata anda tertumpu pada sebuah kanvas abstrak yang raksasa, sebelah pihak manakah yang anda akan pilih? Adakah anda akan pakai lensa Greenberg, menilai garisan dan harmoni warna cat dengan tenang? Atau, adakah anda akan merasai degupan jantung Rosenberg, cuba melihat kesan peluh, aksi dan perjuangan emosi yang terperangkap pada kanvas tu? Cuba fikir-fikirkan. Pilihan tu 100% di tangan anda. Terima kasih sebab sudi luangkan masa dalam sesi penerangan kita kali ini.